Okey gang, ini adalah sebuah Volvo XC90. Jadi dia datang kepada kami sebab ada dua isu utama, iaitu timing belt dah sampai masa nak tukar dan ada sedikit leaking dekat bahagian enjin. Bila kita servis kereta Continental macam ni, timing belt memang antara benda yang paling penting. Kalau dibiarkan lama, boleh menyebabkan enjin rosak teruk. Ini rupa timing belt yang lama, dah mula keras dan ada tanda-tanda dah haus. Dan kalau kita boleh tengok dekat timing belt ni pun ada minyak yang dah kena pada timing belt ni. Timing belt tak boleh terkena minyak disebabkan timing belt ni berbuat daripada getah. Dan getah kalau terkena minyak, lama-lama dia akan kembang. Masa kita cek, nampak juga leaking dekat oil seal. Jadi kita terus tukar sekali. Sekali buka, kita buat elok terus. Sebab itu cara kerja kami di Transmatic Automotive. Jadi kalau kita boleh tengok dekat barang-barang ni penuh dengan minyak. Dekat cover ni pun penuh dengan minyak. Jadi kita dah suggest pada customer untuk kita tukar semua yang baru. Kalau tuan-tuan boleh tengok, ini adalah barang-barang lama yang kami keluarkan. Dan sebelah ni pula adalah barang-barang baru yang kita akan tukar. Jadi kalau tuan-tuan ada menggunakan Volvo XC90 khasnya, atau mana-mana kereta konti yang nak servis dengan cara yang betul, boleh datang ke Transmatic Automotive di stesen Belah Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Kalau ada sebarang pertanyaan, ada sebarang masalah ataupun nak book slot, boleh klik link di bio.